Another group, claiming to represent the 433 families who had vacated the flats, had a shouting match with the residents, which ended up in a brawl. Tanah aku besar sini tau. Kau siapa nak cakap banyak kat sini? Mai sini kalau kau berani mai sini. Apa yang kata pasal kampung Kerinci? Weh, aku duduk sini daripada lain betul tak? Kau tahu? Bagi keluar. Apa ada orang tadi? Bekas penduduk flat 4 tingkat di Kampung Kerinci hari ini menerima rumah baru yang diberi nama Residensi Kerinci. Projek di bawah program pembangunan semula itu, ujar Perdana Menteri Datuk Seri Mohamed Najib Tun Razak, bukti kerajaan sentiasa komited berusaha mengubah masa depan rakyat ke arah yang lebih baik. Dan yang paling bermakna sekali, 470 penghuni di sini menerima flat ini tanpa apa jua bayaran. Inilah yang saya lihat sebagai satu konsep yang cukup menarik, di mana kita buat konsep trade off dengan pihak pemaju dan telah menghasilkan projek ini dengan persekitaran yang begitu kondusif. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Residensi Kerinci dan Kenduri, satu wilayah persekutuan Parlimen Lembah Pantai di Ibu Negara. Hadir bersama Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adenan Tengku Mansur. Terdahulu Datuk Seri Mohamed Najib Tun Razak mengadakan tinjauan di sekitar residen berkenaan. Projek Pangsapuri 18 tingkat ini bernilai kira-kira 600 juta ringgit. Setiap satu unit bernilai sekitar setengah juta ringgit berbanding kediaman lama bernilai sekitar RM50,000 seunit. Perdana Menteri dalam ucapannya turut membidas ahli Parlimen Lembah Pantai Nurul Izzah Anwar yang sebelum ini cuba menggagalkan pembangunan semula flat 4 tingkat Kampung Kerinci. Penduduk yang termakan hasutan Nurul Izzah sebelum ini pula, kata Datuk Seri Mohamed Najib, kini menyesal selepas projek residensi itu siap dibina. Satu, saya cukup muskil ahli Parlimen Lembah Pantai cuba menggagalkan projek ini dan membawanya ke mahkamah sebab pada dia utamakan politik. Sebab kalau projek ini berjaya, nama Barisan Nasional naik. Dia nak gagalkan, bawa ke mahkamah, akhirnya dia gagal di mahkamah dan projek ini menjadi kenyataan. Yang jadi mangsa 35 orang yang ikut hasutan dia. Dan mereka sekarang ni kesal, menyesal. Dan kita pun tak dapatlah dia bagi flat yang baru ni. Tapi ada juga pertimbangan. Sehubungan itu, Datuk Seri Mohamed Najib mengingatkan rakyat agar tidak termakan dengan hasutan pembangkang dan seharusnya bijak menilai mana yang baik dan buruk demi manfaat bersama.